Pernah tak korang tengok kartun atau rancangan Nickelodeon masa kecil dan terfikir, pelakon ni sekarang buat apa ya? Tapi kisah yang ni agak mengejutkan. Nama dia Tyler Chase. Dia pernah muncul dalam siri popular Nickelodeon, Ned's Declassified School Survival Guide, rancangan yang cukup terkenal sekitar tahun 2000-an. Masa tu, dia dikenali, ada peminat dan hidup dalam dunia hiburan. Baru-baru ni, satu video viral di TikTok menunjukkan seorang lelaki yang didakwa Tyler Chase hidup di jalanan sekitar California. Apabila ditanya, YouTube poetry? Yeah, the one on Nick, right? Nickelodeon? Yes. What was your name? What's your name? Tyler? Tyler? Curtis Mendez. Also Tyler Chase for Poetry of Hollywood. Actors, so it's the kids of Nickelodeon. Tyler Chase, one of the... Damn, bro, how'd you get... Why are you in the streets like this? lelaki itu mengaku dia pernah berlakon di Nickelodeon. Dari situlah, netizen mula tertanya-tanya, betul ke ini bekas pelakon Nickelodeon? Menurut kenyataan daripada keluarganya, keadaan ini bukan sekadar masalah kewangan. Tyler dikatakan berdepan dengan masalah kesihatan mental dan beberapa kali menolak bantuan rawatan yang cuba diberikan oleh keluarga dan rakan-rakan. Malah, ada bekas pelakon lain yang tampil menawarkan tempat tinggal dan sokongan. Kes ini bukan lakonan atau konten palsu, tetapi juga bukan cerita yang boleh dijadikan bahan ejekan. Ia adalah kisah sebenar tentang tekanan hidup selepas populariti. Kisah Tyler Chase mengingatkan kita satu perkara. Terkenal satu masa, tak jamin hidup bahagia selamanya. Apa pandangan korang? Patut ke bekas artis diberi sokongan khas? Tulis pendapat korang di komen.